Dia dah memang engage lah dengan high risk behaviour. Dia membuat hubungan seksual apa semua. Bila pergi test, dia tengok positif, mesti akan ada perasaan sedih, bersalah. It memang normal. Even ada depression, anxiety. Macam mana nak buat ni? Walaupun dia tahu ni, dia boleh hidup macam manusia normal dengan adanya ubat, tapi tetap akan rasa macam tu. Ada yang saya kenal ni tak bagi tahu dekat keluarga dia, merahsiakan. Padahal kalau kita pelan-pelan educate, dia boleh tahulah kan apa sebenarnya cara jangkitan. Tapi mungkin bukannya stigma ke atas HIV tu tahu. Dia stigma ke atas hubungan tu sendiri. Faktor risiko tu sendiri. Kita kena tahu adakah kita berisiko. Sekiranya ya, kita jangan rasa takutlah untuk approach mana-mana pihak yang boleh memberikan kita panduan, yang boleh bagikan kita guidance macam mana sebenarnya kita nak melalui proses ni untuk pergi dapat HIV testing. Testing ni lah yang pertama sekali. Menyesal. Kalaulah masa tu boleh putar balik, saya mula-mula nak cuba-cuba je. Tapi semua benda saya hilang. Saya dah cuba dah nak berhenti. Cuba. Tak boleh. Masyarakat pandang hina kat saya. Pandang jijik dekat saya. Semua sebab saya ada masalah ketagihan dadah. Jangan tinggalkan saya. Tolonglah saya. Halo hai. Kita jumpa lagi dalam Kita Bincang Podcast. Kali ni kita bawakan anda isu-isu yang lebih menarik dengan usaha dan juga kerjasama dari Jabatan Belia dan Sukan Negara. Hari ni kita bawa tetamu untuk membincangkan isu-isu semasa, isu-isu terkini, info-info menarik untuk anda ketahui sebagai seorang belia yang lebih berilmu. Dan hari ni kita bawakan anda bukan calon-calon orang. Hari ni kita bawakan Dr. Ika Muhammad Saleh, pensyarah kanan di Jabatan Perubatan Sosial dan Pencegahan Fakulti Perubatan Universiti Melaya. Betul. Kalau anda nak tahu apakah pekerjaan dia sebelum dia nak cerita, sekejap saya akan tanya. Saya baca sikit latar belakang dia ni. Kesihatan awam, pengajar interdisiplin. Interdisciplinary kalau bahasa orang putih dia. Apa dia tu? Kira disiplin punya dalam ke macam mana? Interdisiplin tu maksudnya kita combine. Combine dua disiplin ataupun lebih lah. Maksudnya kalau kat saya ni interdisiplin ni saya combine medicine dan sociology. Okey. So kita main petik-petik kacuk, betul. Kacuk. Okey. Dan tumpuan beliau ni kira pengkhususan dia menghapuskan halangan sosial dan struktur terhadap jangkitan HIV. Betul. Dan hepatitis C. Jangan salah, hepatitis C. Sekejap lagi kita akan tahu apa dia hepatitis C ni dalam kalangan pengguna dadah. Betul. Jadi tajuk ni memang cukup dekat dengan masyarakat kita. Yang mana kita tengok penagih dadah, remaja-remaja kita, belia-belia kita pun ramai yang terlibat dengan dadah. Tambah-tambah lain ni ada macam-macam jenis dadah yang terkini, yang lebih advance. Dan hari ini tajuk podcast kita, adakah anda bebas daripada HIV dan AIDS? Jadi kita sebelum kita nak pergi lebih jauh ni doktor, saya sendiri pun tak boleh nak beza sangat. Duk dengar lah selalu HIV lah, AIDS lah, HIV lah. Dia sebenarnya HIV dengan AIDS ni ada beza lah. Betul, beza. Okey. Kalau kita tengok drama-drama Melayu tu kan, orang cakap dapat HIV je terus death penalty. Mati lah ni, confirm. Confirm mati kalau dia HIV. Sebenarnya dia tak macam tu. HIV tu dia sebenarnya adalah virus. Virus yang masuk ke dalam badan kita. Bila dia masuk, dia akan multiply, dia akan berkembang, membiak banyak kan kat dalam badan kita.
sampai satu tahap, kalau virus tu terlalu banyak dalam badan kita, kita tak kontrol dengan ubat, dia akan jadi AIDS. Dia akan progress. Jadi AIDS ni adalah penyakit dia. Jadi kalau ada AIDS ni lah yang sistem imun akan jadi lemah, akan jadi rendah, kita senang dapat penyakit seperti TB, tuberculosis, jangkitan yang lain. Jadi bila dah lemah tu, kita tak ada sel badan CD4 untuk melawan jangkitan yang masuk. Immune system. Tengok, tak dah start ni saya dah terror dah. So immune system kita dia akan attack sehingga menyebabkan kita akan lagi sakit lagi teruk tu. Betul. So itulah beza antara HIV ni tadi, virus, dan juga AIDS ni adalah penyakit tadi. Betul. Itu dia, nampak. A+. Nampak. Itu saya dah ajak anda dah. Jangan duk buat keliru. Tiba-tiba duk tuduh orang tu AIDS, duk tuduh orang ni AIDS. Sebab apa? Bila kita nampak lemah, kita duk tuduh. Dan macam kita tahulah, HIV dengan AIDS ni satu benda yang orang kata orang takut, teramat takut. Dan kadang bila orang menghidapi benda ni pula menjadi cemuhan masyarakat. Betul. Adik-beradik semua tak mau dekat dah. Orang pula jadi takut lagi tersentuh dia jadi AIDS pula. Mungkin doktor boleh share dengan kita, doktor, mula-mula sekali macam mana kita boleh terkena AIDS ni ataupun HIV ni. Tadi tu penyakit dia, AIDS tu. HIV ni macam mana kita boleh terkena jangkitan HIV ni dulu mula-mula? Dia cara kita nak dapat HIV ni, cara jangkitan HIV ni adalah melalui darah. Dia bukan melalui sentuhan. Kalau kata orang tu ada HIV ke, kita nak bersalam dia tak ada masalah. Walaupun ada kudir-kudir ke apa, tak apa? Kalau ada kudir-kudir, kita kena pastikan kita pun tak ada kudir time tu. Okay. Sebab dia darah tu tadi. Kalau luka tu pun, luka tu mesti kena dalam. Kalau macam tergaris tu tak ada apa lah. Tak ada lah, InsyaAllah tak ada apa-apa lah. Risiko tu sangat rendah lah. Lepas tu kita, kalau orang tu menjalankan hubungan seksual tanpa perlindungan. Jadi maksudnya sini dia berjangkit melalui air mani, bendalil lah. Dan juga cecair faraj lah kalau ada melalui hubungan seksual tu. Be it anal ke, melalui faraj ke, hubungan seksual tu. Jadi ada kemungkinan kalau orang tu ada HIV, dia boleh berpindahkan HIV tu kepada pasangan itu, pasangan seksual tu. So itu antara dua cara macam mana dia boleh, HIV ni kita boleh kena lah. Ya, darah. Darah dan juga ni. Contoh, antara orang akan kata dulu nyamuk. Nyamuk dia hinggap kat orang tu, dia hisap darah orang HIV. Tak ada. Nyamuk tak ada. Tak ada. Maksud mana kata kalau berkongsi minuman ke apa ni pun tak ada. Air liur kan orang kata air liur tak ada. Udara kalau kita terbatuk ke tak ada. Itu semua mitos lah. Mitos. Tapi mitos ni masih ada sampai sekarang kan? Sebab tu kita nak bagi tahu dekat beliau kita. Sebab apa? Bila kita pula tak tahu tentang ilmu ni, kita akan rasa lebih takut. Sebab bila kita tak tahu, kita tak tahu kata yang yang ni dia tak berjangkit dengan cara boleh salam. Kita ada buat tak mau salam pula. Kita dah bagi rasa yang tak baik dah pada orang yang stigma lah tu. Stigma ni yang masyarakat rasa. Sebab masyarakat takut, doktor. Sampai hari ni pun dia pun bukan semua orang ada pendidikan dan juga ada info yang jelas tentang HIV dan AIDS ni. Dan remaja kita pun sendiri pun dia tak tahu. Sebab tu dia tahu dia dah terkena HIV dah. Okey, doktor, contoh realiti dekat Malaysia ni, kalau dari segi perspektif mata doktor sendiri, golongan golongan yang ramai lah terlibat dengan HIV ni, golongan yang macam mana? Kita belajar sejarah sikit. Tahun 1990-an, waktu kemuncak HIV di negara kita, kebanyakan yang ada HIV tu di kalangan pengguna dadah yang menggunakan jarum suntikan. Inject. Jadi kalau orang ambil dadah ni, dia ada pelbagai cara. Satu dia chase, kan? Satu pil makan, satu lagi melalui jarum. Jadi tu paling senang. Chase tu dia sedut. Tu yang tak Yes. Okey. Saya tak tahu. Saya guna bahasa Melayu. Dia buat panggil bumper tu. Tak. Dah melawak ya. Okey, so itu antara cara penggunaan dadah. Tapi dia bahaya sebab apa? Dia orang share. Dia orang berkongsi jarum. Jarum suntikan tu kadang-kadang kan, satu suntikan tu guna sampai 10 orang. Jadi bila dia kongsi tu, kalau kata seorang tu dah ada HIV, kongsi 10 orang, 10 tu boleh kena sebab dia guna jarum yang sama. Sebab masuk ke dalam urat kita ni. Sebab tu masa tu bawa jarum sendiri lain kali. Bukan. Kerajaan buat satu inisiatif, dia panggil harm reduction. Dia bagi jarum kepada pengguna dadah. Nah, jarum bersih, jangan share lagi dah. Tu dia. Mereka tak payah bawa jarum sendiri. Tak payah bagi jarum. Kerajaan bagi jarum. Sebab apa? Kita nak turunkan sekadar jangkitan HIV. Kalau dulu banyak
kan. Kita cakap senang lah, dia pengguna dadah, memang dia deserve tu mati dapat HIV ni, tapi kita tak tahu ni mungkin adik orang, anak orang, betul, kan, ni keluarga orang. Jadi kita kena lindung dia orang, dan kita berikan jarum. Tapi masa tu kan ada banyak lah macam cemohan Yalah, kata seolah-olah menggalakkan pula dah bagi jarum pula kat mereka. Kenapa nak bagi jarum kan? Nanti lagi banyaklah orang nak ambil dadah sewenangnya. Orang kampung fikir macam tu. Orang kampung memang definitely kita tak boleh nak halang lah pemikiran orang ni kan. Tapi kalau kita tengok sekarang ni trend dia, orang menggunakan jarum suntikan ni makin banyak ke tak? Kalau lah ni mungkin dah kot. Tak kan. Kita jadi tak adalah menggalakkan penggunaan penggunaan dadah tu. Tapi yang kita lihat bila kita bagi jarum, kita bukan setakat bagi jarum bodoh-bodoh macam tu je tau. Kita bagi penerangan pasal HIV kan, kita bagi education, kita buat HIV testing supaya orang tu tahu dia ke sebenarnya HIV positif, kena start makan ubat sekarang. Macam tu. Lepas tu pada masa yang sama kita rawat dia punya addiction. Kalau kita tak bagi dia jarum, kita tak akan ada akses kepada populasi ni sebab dia orang menyorok. Siapa yang siapa nak mengaku dia pengguna dadah kan? Lepas tu kita bagi rawatan metadon pula. Maksudnya kat sini kalau dulu orang gunakan heroin, kan banyak orang gunakan heroin. Orang masih lagi menggunakan heroin sekarang, tapi lagi banyak orang menggunakan heroin dululah. Jadi kalau orang tu heroin, kita tahu dia ambil dadah jenis tu, kita bagi dia metadon. Kalau orang tu ambil heroin, contohnya 3 kali sehari, pagi nak kena ambil, tengah hari nak kena ambil, petang nak ambil, malam macam makan nasi, kalah makan nasi. Tapi kalau kita bagi dia metadon, pagi tu dia 24 jam dia punya jangka masa tu. Maksudnya 24 jam tu dia boleh bekerja, dia boleh dia boleh bertahan bertahan. Jadi dia mengurangkan dia punya withdrawal symptom tu, gian tu kan. Jadi kita gunakan metadon tu lah. Jadi bila ada metadon tu, kita nampak metadon bersekali-sekali dengan jarum tadi kan kita bagi tu, jarum bersih, kadar jangkitan HIV di kalangan pengguna dadah ni makin turun, makin turun. Jadi yang sekarang ni kalau kita tengok 3% je, 3% daripada pengguna people living HIV yang mengidap HIV ni adalah di kalangan pengguna dadah yang menggunakan jarum suntikan ni lah. Tapi dia mungkin ada cara lain juga. Betul. Satu jarum suntikan je baru. Itu kadar jangkitan di kalangan pengguna dadah tu kita tengok dah 3% kan. Tapi kita tengok yang makin banyak sekarang ni adalah melalui hubungan seksual. Yang ni yang kita mungkin jadi topik perbincangan pada hari ni lah, hubungan seksual ni lah. Jadi hubungan seksual ni kita tengok banyak di kalangan men who have sex with men, atau dalam bahasa kampungnya gay lah, LGBT group dia kan. Maksudnya dia menggunakan mengamalkan hubungan seksual ni tanpa menggunakan sejenis. Ya betul, tanpa menggunakan perlindungan. Maksudnya tak menggunakan kondom ataupun tidak menggunakan PrEP. Ini kita panggil pre-exposure prophylaxis, ubat pil. Jadi kalau kata dia tahu dia high risk ni sebab dia memang mengamalkan gaya hidup macam tu kan. Jadi dia ambil ubat tu untuk menghalang dia mendapat jangkitan HIV tu. Jadi kita panggil PrEP, pre-exposure prophylaxis. Sebab apa? Kalau kita tengok masalah sosial di kalangan remaja kita, pergaulan bebas ni apa semua, yang makin hari ini kita nampak jelas dan nyata sebab makin merisaukan. Sebab apa? Kita nampak seolah-olah bila dah tak ada lagi jati diri, bila dah tak ada lagi orang kata sedikit ilmu dan agama ni, kita bebas nak buat apa saja tu. Dan apabila kita dah terkena jangkitan-jangkitan ni tanpa kita sedari, sebab kita tak tahu yang pasangan kita tu mungkin dia pernah pergi travel di tempat lain ke, pernah buat apa-apa history lain ke kan. Jadi contoh sebagai seorang remaja lah, mungkin tak kalau kata doktor boleh nasihat sikit, kalau kata macam mana kita nak boleh detect yang orang ni sebenarnya mungkin HIV lah. Dia berkemungkinan besar untuk berada dalam HIV macam ni, selain daripada satu perkongsian jarum, dua kehidupan seks tu, yang mungkin boleh nampak pada diri dia simptom-simptom ke ataupun
rupa dia ke. Kita tak nampak lah simptom HIV tu. ni memang takkan nampak. Hmm. So itu yang lebih merisaukan, doktor. Sebab kita tak nampak. Unless dia progress kan. Kalau dia progress jadi AIDS tu mungkinlah kita boleh nampak kan. Tapi kalau pada awal-awal tu simptom tu sangat kurang, sangat minimal. Jadi kita nak detect orang tu ada HIV. Itu sebabnya kita memang menggalakkan orang kalau dia rasa dia dah memang engage, dia memang high risk ni, dia kena buat saringan HIV. Tu yang kita nak orang faham. Okey, so makna kata kalau kita duduk di rumah saya saja, tapi kita duduk rasa, kita takkan tahu pun yang kita ada HIV. Tapi kalau dia tahu, dia dah memang melakukan apa-apa benda-benda tu, yang berisiko tu, dia tahu dia meletakkan diri dia sendiri dalam risiko tu, dia perlulah cek HIV. Kalau kata dia rasa dia tak ada risiko-risiko macam tu. Okey. So makna kata dia takkan tahu, contoh katalah dia dah buat dah benda tu, tapi dia tak pergi check apa semua, dan sakit tu akan berterusan lah kan sampai dia betul-betul nampak sakit. Betul. Sebab tu penting untuk kita buat ujian saringan. Okey, dia ibaratnya doktor, dalam erti kata lain kita nak bagi tahu kat anda semua, dia ibarat silent punya sakit yang kalau kita tak ada ilmu tentang benda ni, kita tak sedar apa yang kita buat, benda ni akan makan diri kita perlahan-lahan, dan kemudian apabila dah sampai ke stage yang betul-betul teruk dah, baru kita akan tahu. Ini kita nak pesan dekat kita punya beliau. Sebab apa? Mungkin seronok sat saja. Dia punya sakit tu lama. Okey doktor, sajalah kata, kalau kata saya dah rasa macam doktor kata tadi, saya dah rasa saya dah mungkin dah tak kena dah ni. Mungkin saya dah pergi campur dengan parti apa tak yang merepek semua yang ni kan, yang apa boleh. Lepas tu saya dah rasa dah teruk ni. Okey, saya dah pergi buat, saya nak pergi test. Okey, saya mesti takut doktor. Mesti takut punya. Saya tanya siap-siap untuk wakil orang-orang kat luar sana. Sebab dia akan rasa takut. Mungkin saya pipi ni tiba-tiba kata HIV, dia tangkap saya. Sebab saya terlibat dengan dadah ke, atau saya terlibat dengan rumah urut ke api, siam ke apa ke. Jadi benda ni menjadi kerisauan pada orang yang dia rasa dia ni. Jadi macam mana doktor? Mungkin doktor boleh cerita sikit. Sebab tu kita ada Malaysian AIDS Council ni. Mungkin boleh terangkan sikit Malaysian AIDS Council ni apa? Boleh. Malaysian AIDS Council ni adalah satu organisasi payung, dan di bawah organisasi ni ada berapa NGO, ada 40 NGO lain di bawah lindungan Malaysian AIDS Council ni yang akan tolong orang yang dapatkan testing ni untuk buat HIV testing tu kat dia. Kalau kata dia positif, kita panggil ni community healthcare workers ataupun pekerja kesihatan dalam komuniti, PKK. Jadi PKK dari setiap NGO ni akan bersama-sama dengan orang yang kata dia test tadi tu kan, untuk pergi klinik untuk dapatkan rawatan. Jadi orang ni tak akan keseorangan lah. Ini salah satu cara. Cara kedua, kalau rasa macam takutlah nak pergi approach NGO kan, tak kenal pun sesiapa kat situ, nanti kan dia kata kita ni apa pula ke, kan tambah-tambah student kan belajar, nanti takut kan, sebab penyakit ni memalukan apa semua. Tapi sebenarnya tak ada apa-apa yang memalukan lah pun dengan dah sakit dah, kita kena carilah cara untuk baikkan benda tu. Jadi dia boleh pergi ke Test Now, platform Test Now, laman web Test Now, untuk order self-test kit. Maksudnya order macam COVID-19 tu kita buat sendiri kan. Cek sendiri. Jadi tak payah pergi ke klinik ke, nak pergi cari NGO ke, dia boleh buat sendiri kat rumah. Benda ni diberi percuma lah daripada Malaysian AIDS Council. Jadi Malaysian AIDS Council akan monitor benda ni. Kalau kata orang tu order, Mac, saya nak ni, saya nak HIV self-test kit, kita akan post terus ke rumah dia, dan kita akan siap bagi instruction semua supaya dia tahu macam mana nak buat self-test tu, ujian kendiri tu. Ni antara macam mana cara-cara dia apabila kita dah tahu dah, kita mungkin rasa-rasa kita ada simptom-simptom HIV ni. Okey, lepas tu doktor katalah, lepas pada kita dah buat rawatan ni, okey dah sah dah kata memang HIV. Okey, HIV ni bila kita dah tahu kata HIV tu, dia mesti akan rasa habis dah hidup aku. Tak habis lagi. Untuk orang yang tak tahu apa, dia rasa dia dah tersilap buat ke, dia tersilap langkah dah. Macam doktor kata tadi, tak habis lagi. Betul tak? Tak habis lagi. Sebab apa? Selagi ada nyawa, selagi mana kita mampu untuk betulkan segala kesilapan kita, selagi mana kita boleh memberi manfaat pada orang lain, kita hiduplah sebaik mungkin. Betul doktor? Jadi contoh, apa rawatan-rawatan yang mereka kena jalani? Sebab apa? Okey, yalah, lah ni dia tak tahu apa, dan dia pula benda ni pula nak pergi cerita ke orang, nak pergi cari orang cerita ni pula bukan hari-hari kita boleh dengar. Dan banyak yang kita dengar dalam masyarakat kita ni, mitos lah, orang lagi pelemah lah, orang lagi
kutuk lah, orang lagi maki lah ada. Jadi apa rawatan dia akan lalui lepas tu? Dia akan melalui rawatan HIV lah, antiretroviral therapy, ART. Oh dia, apa dia tu? ART ni dia akan ambil, dia bergantunglah ada beberapa jenis ubat lah yang dia, doktor akan tengok lah ubat mana yang sesuai untuk dia kan. Jadi dia akan ambil ubat tu, jadi apa yang ubat tu buat, dia kontrol bilangan virus dalam badan dia. So bila ubat tu kontrol bilangan virus tu, kalau mula-mula kalau orang tu kena jangkitan, virus akan masuk, dia akan membiakkan. Jadi dia akan stop replication tu. Dia akan halang virus tu daripada membiak. Sebab kalau viral load dalam badan tu tinggi, virus dalam badan tinggi, itu yang akan progress jadi AIDS tu. Jadi ubat ni dia kontrol supaya orang tu tak pergi ke AIDS tu, dia tak progress ke AIDS. Tapi kalau kata contoh, kalau kata tiba-tiba dia tak makan ubat tu, dia akan kena makan ubat tu. Dia kena adherence. Kira ubat tu memang kena berterusan konsisten lah. makan. Dia tak adalah macam makan 6 bulan dia dah sihat. Oh tak. Itu kena bagi tahu sebab dia ini sepanjang hayat lah. Tapi dia sama je kalau kena diabetes ke, apa-apa penyakit kencing manis ke, darah tinggi ke, pasti kena makan ubat juga. Jadi sama je dia punya tahap tu. Terus ada ubat kata nak berubat cara kampung ke apa tak salah. Tak payahlah, kita ubat cara moden ni. Kena hantu je dah. Ni kena penyakit, ni kena virus. Bukan kira nak berubat cara kampung kena rasuk, okey lah. Sebab mungkin lagi ada orang yang mengambil kesempatan. Dia kata, oh, yang ni ada satu cara kampung yang boleh mengubati HIV pula. Dah jadi lagi panjang pula cerita. Sebab dah lagi, kalau lagi kita biar lama, lagi dia membawa kepada AIDS dan masalah yang lebih besar nanti. Okey, contoh doktor, macam tadi doktor kata, dia juga ada kena mengenai dengan hepatitis C tadi. Hepatitis C ni pula apa doktor? Saya nak tahu dia ada kena mengenai dengan HIV ni ke? Cara jangkitan ni sama je. Melalui hubungan seksual, HIV. Darah. Tapi dia libatkan hati. Jadi hati tu bila ada hepatitis C, dia akan bengkak. Bila bengkak dia akan jadi kuning. Jaundice tu macam baby. Yes. Tapi tak comel lah kalau orang tu. Ya, orang tua tak comel. Dia jadi macam orang DG tu, bersamamu kuning tu. So dia tu, itu hepatitis C. Yang ni pula jadi macam mana doktor? Okey, kalau kata kita jarum, kongsi jarum kan. Kalau HIV ni dia kena ada darah yang banyak, luka yang dalam untuk kita dapatkan HIV tu. Maknanya susahlah kita nak dapatkan HIV tu. Tapi kalau hepatitis C, kalau ada sikit je pun darah, orang tu dah boleh dapat hepatitis C, boleh dapat virus tu. Macam kata luka, terkena luka dia pun dah boleh kena hepatitis C. Kalau kata contohlah yang ni di kalangan pengguna dadah lah kan. Katalah dia share bong. Contohlah bong kan. Saya tahu bong. Tak bong tak apa. Kalau contohnya kita kan dadah ni kita ambil pelbagai cara kan. So bong ni is one of the ways lah orang ambil dadah. Lepas tu dia benda tu panas, luka ke dalam. Lepas tu luka kat dalam tu terkena dekat situ. Lepas tu dia share pula dekat kawan dia kan. Kawan dia pun sedut, luka juga, terkena tempat yang sama. So dia boleh dapatkan hepatitis C daripada situ juga. Ni benda ni kebanyakan orang tak tahulah. Sebab orang ingatkan hepatitis C ni melalui jarum suntikan. Tapi sebenarnya kalau kita tengok balik ni cara jangkitan ni, dia pun boleh menerusi sharing of bonds juga, tak semestinya melalui darah. Luka-luka kecil pun dia boleh dapat juga. Jadi tapi beza hepatitis C dengan HIV ni, hepatitis C ni ada penawar dia. So kalau kata you are at risk, kita tahu kita berisiko untuk dapat hepatitis C, penting untuk kita pergi dapatkan ujian saringan untuk kita tengok betul ke tak kita clear daripada hepatitis C ni. Kalau apa yang boleh jadi bila kita kena hepatitis C ni, macam kita AIDS tadi kita dah nampak dia akan membawa ke dia bengkak hati tu. Lah, dia kuning lah. Itu dia punya efek dia. Simptom dia kita boleh nampak orang tu akan jadi makin kuning. So kawan kita tapi lah untuk dia pergi ke tahap kuning tu lambat lah. Lambat. Dia bukan macam immediately. Kira dia berjangkit dululah. Sebab tu penting untuk pergi buat ujian saringan ni untuk tengok, sebab dia boleh jadi kanser hati juga. Jadi kita nak macam tu, kita nak rawat secepat mungkin. Sebab dia ada rawatan. Jangka masa panjang lah baru tahu. Kalau kata dia tak pergi buat saringan, kalau dia baca jangka masa panjang kata dia dah kuning esok ni baru dia tahu dah dia kena.
Jadi anda kat luar sana yang duk share bong semua, kita kena ingatkan kebersihan ni. Sebab tu dalam agama kita pun menitik beratkan kebersihan. Sebab tu kita kena tahu dengan siapa kita berkawan. Betul. Dengan siapa orang-orang yang ada keliling kita. Sebab apa, dengan cara ni lah sedikit sebanyak kita boleh jaga diri kita. Sebab apa, menjaga diri ni merupakan salah satu amanah. Betul. Amanah yang Tuhan telah letakkan atas diri kita. Jadi kita lah yang akan dipertanggungjawabkan untuk kesihatan dan keselamatan diri kita tu nanti. Jadi tapi in the first place janganlah bong. Jangan bong lah. Jangan bong lah. Tapi kalau dadah bong lah. Kesemua dadah ni apa-apa kalau boleh remaja kita tolong jangan lintas kot ni lah. Tolong jangan bong. Ya. Itu satu pesanan yang cukup dahsyat. Tapi kalau bong you have to get yourself tested. Itulah dia. Kalau dia bong lah kena get yourself tested. Okey. Jadi kita nak tahu pula macam orang-orang yang sakit ni, macam HIV ni, depa ni boleh ke hidup macam orang biasa? Ataupun dah memang contoh tak boleh kahwin dah? Boleh tak kalau saya tanya soalan tu dekat John pula? John rasa orang yang ada HIV ni kalau saya mewakili orang kampung kalau saya mewakili orang kampung, saya akan kata sudahlah. Tak payah kahwin Tak payah kahwin. Semua orang akan kena HIV nanti bakar semua nanti kena HIV. Saya wakili orang kampung. Sebab saya cakap siap-siap dah saya bagi tahu tomahan masyarakat. Betul. So macam mana doktor? Boleh je berkahwin. Siap, saya kenal lah beberapa orang yang memang HIV positif, tapi dia berkahwin dan ada anak macam biasa, tapi anak tu kita tahulah kan, kalau HIV ni dia boleh berpindah daripada ibu ke anak melalui susu badan kan. Tapi anak dia orang ni free from HIV. Alhamdulillah. Dia tak ada masalah pun. So macam mana hubungan harian ni semua? Tapi itulah nak kena cakap tu. Dia kena makan ubat. Kalau dia HIV positif, dia kena makan ubat. Dia kena pastikan dia punya paras HIV virus itu kan rendah. Supaya bila kita tahu paras HIV tu rendah, dia tak boleh nak jangkit HIV tu kepada orang lain. So makna kata kalau kata dia ada hubungan kelamin ke apa lepas tu semua, dia memang tak boleh berjangkit sebab dia dikawal oleh ubat tadi. Betul. Itu dia. Sebab tu kita nak suruh orang tahu dia sakit HIV supaya dia dapat kawan, supaya benda ni tak boleh lebih merebak. Ini sebenarnya tujuan kita buat podcast ni, doktor. Sebab apa, mungkin masyarakat sampai hari ni dia tak tahu, sebab dia malu nak cakap, dia tak tahu. Dia ingatkan macam tak apalah, aku dah kena, aku mati aku je lah. Dia bukan pasal hang mati hang. Dia akan membawa kepada masalah yang lebih besar apabila hang tak cuba untuk ubati diri sendiri tu. Betul. Itu dia, doktor. Hari ni saya belajar banyak macam-macam pasal depa duk ajak saya macam-macam pasal AIDS ni tipu sebenarnya. Okey, macam doktor sendiri berhadapan dengan orang-orang yang ada melalui benda-benda ni. Apa selalunya selain daripada benda yang kita duk bincang ni, apa stigma masyarakat yang depa terima? Mungkin orang tak memberi kerja ke? Orang tak mahu duduk dekat ke? Betul. So mitos tu masih lagi menebal lah di kalangan masyarakat kita. Macam saya ni lah. Masih lagi ingatkan HIV tu boleh berjangkit melalui sentuhan, melalui udara. Sebab tu ada diskriminasi lah. Even tempat-tempat kerja pun dia tak nak orang ada HIV tu. Kenapa? Tak ada masalah pun. Just pastikan pekerja tu ada ambil ubat, follow up. Tak ada masalah untuk bekerja pun. So dan kita kat luar sana, ni peranan kita pula. Peranan orang yang nak buat tu, dia kena pergi carilah macam mana dia nak pergi orang kata apa, nak cari ubat ke, nak pergi check sama ada dia ada virus. Untuk masyarakat, kita kena mulai hari ni menerima orang ni macam orang biasa. Kita kena bagi sokongan lah dekat mereka. Kalau kita rasa macam hampirlah check, kita bukan lagi benci, lagi maki, lagi jangan dekat ke apa. Sebab benda ni rasanya akan lebih melemahkan semangat orang yang ada penyakit ni. Sudahlah, aku dah kena dah virus ni, hampa buat aku lebih kurang pula. Sekejap lagi buat dia kelak pergi peluk semua orang lagi baru dia tahu. Kita tak mahu benda-benda macam itulah. Kita tak mahu bagi tekanan pada orang yang menghidapi HIV ni. Okey, doktor, macam mungkin doktor boleh kongsikan dengan kita tak? Mungkin ada apa-apa kes lah yang doktor pernah lalui, yang orang tu dia mungkin tak tahu pun yang dia ada HIV ni. Dan apabila dia tahu tu, macam mana reaksi dia ketika dia tahu tu? Mungkin doktor pernah berhadapan. Yang ni selalulah di mana orang tu dia dah memang engage lah high risk behaviour. Dia membuat hubungan seksual apa semua. Tapi bila pergi test, dia tengok positif kan. Jadi
mesti akan ada perasaan sedih, bersalah, apa semua itu memang normal. Kebanyakan cerita yang saya dengar, kalau orang tu pergi test positif, memang ada perasaan-perasaan macam tu. Even ada depression, anxiety, macam mana nak buat ni. Walaupun dia tahu dia boleh hidup macam manusia normal, dengan adanya ubat, dia tahu, tapi tetap akan rasa macam tu. Sebab apa? Sebab satu, dia fikir pasal mak bapak dia, pasal keluarga kan. Kebanyakannya macam tu. Sampai sekarang pun ada yang saya kenal ni tak bagi tahu dekat keluarga dia. Okey, merahsiakan. Merahsiakan. Padahal kalau kita pelan-pelan educate, dia boleh tahulah kan apa sebenarnya cara jangkitan. Tapi mungkin dia bukannya stigma ke atas HIV tu tau. Dia stigma ke atas hubungan tu sendiri. Okey. Faktor risiko tu sendiri. So kita hidup di Malaysia kan. Jadi ada banyak stigma, not just towards HIV, tapi contohnya orang yang mengamalkan hubungan sejenis kan. Terlalu banyak stigma lah. Ke situ saja pun dah banyak stigma. Mungkin orang akan cakap, kita, kalau kita Malaysia Next Council ni banyak mendorong orang untuk menjadi lebih ke arah tu kan. Tapi kita nak orang faham bahawa Malaysia Next Council ni, kita punya niat kita memang health based. Kita tahu kita akan ada primary prevention di Malaysia. Primary prevention tu kita serahkan kepada orang agama apa semua kan, yang memberi pengajaran, program-program agama apa semua, untuk mengelakkan hubungan seksual sebelum berkahwin ke apa ke kan. Tapi itu bukan kita punya function. Kita punya function adalah orang-orang yang terlepas daripada primary prevention ni kan. So kita tahu tak semua orang akan dapat didikan agama yang sama kan. Ada setengah orang mungkin daripada kecil lagi mungkin tak didedahkan kepada ni. Adakah kita akan terus nak menepikan orang macam ni? Kan? Jadi sebab tu kita kena ada secondary prevention untuk orang yang terlepas daripada primary tu. Kita nak tangkap supaya, bukanlah tangkap maksudnya masuk lokap, tak, salah pula. Maksudnya kita kena pasti. Kita kena pasti dan kita berikan perkhidmatan contohnya macam HIV testing. Kalau orang tu takut nak pergi buat HIV testing, kita boleh linkkan kepada NGO-NGO yang akan bawa mereka ni semua. Kita akan pimpin tangan mereka untuk pergi ke klinik. Kita tak akan biarkan diorang keseorangan. Dan saya memang sebagai kita dah lama bekerja dengan Malaysia Next Council ni kan, saya memang sangat menghargai lah jasa-jasa PKK kita, pekerja kesihatan komuniti kita yang memang susah tau nak cari ni. Nak cari orang-orang yang bukan volunteer, orang yang ada berisiko ni untuk diorang melakukan testing HIV ni. Lepas tu diorang yang akan bawa pergi klinik, diorang yang akan memberikan kata-kata semangat kalau kata orang tu positif kan. Bagus depa ni. Kita memang respect lah kerja-kerja diorang. Sebab apa, bukan semua orang mampu berada dengan kita. Betul. Ketika kita jatuh. Even kawan kita, keluarga kita pun takkan mungkin ada dengan kita waktu kita jatuh. Betul. Jadi golongan ni memang apa komuniti tadi? MSM. MSM. Kok lah ada kat luar sana yang rasa saya ni mungkin banyak dah dosa di dunia, nak menyumbang pada komuniti. Mungkin boleh bersama-sama dengan kita untuk orang kata membentang masalah ni sedikit sebanyak lah Dr. Nah. Macam-macam lagi kita nak tanya doktor lepas ni. Tapi sebelum tu kita berehat seketika dan kita akan sambung semula Kita Bincang Podcast selepas ini. Raja. Masanya telah tiba, tekan bersemangat, capai cita murnimu, rakan muda. Oh yeah, pewaris era jaya, harapan bangsa. Oh yeah, usaha dan berjaya, rakan muda.
saja, yakin boleh. Demi cinta negara, yakin boleh. Semangat percaya, ini demi impian kita rakan muda. Masanya telah tiba, bertekad bersemangat. Oh yeah, coba cita murnimu, rakan muda, rakan muda. Oh yeah, bersemangat wajah terus berusaha, keazaman terus membara. Yakin boleh, rakan muda, rakan muda. Halo hai, kita sambung semula dalam Kita Bincang Podcast. Berapa banyak kita pun tak tahulah kan. Okey, dan bersama kita masih lagi di studio Dr. Ika Muhammad Saleh yang merupakan, tadi saya tak bagi tahu kat anda, jawatan ni bukan main-main punya jawatan. Beliau merupakan timbalan Presiden Majlis AIDS Malaysia. Jadi orang kat luar sana nak tahu juga apa peranan ni. Macam tadi sedikit sebanyak doktor dah sentuh dah peranan-peranan Majlis AIDS ni. Dan mungkin ada yang kat luar sana doktor, lepas mereka dah dengar sedikit sebanyak, mungkin doktor boleh tambah sikit lagi lah peranan-peranan dia. Kalau kata mereka nak menjadi sukarelawan ke, nak menyertai ke Majlis AIDS Malaysia ni ke, macam mana? Mungkin doktor boleh kongsikan. Okay. Sebelum tu saya nak tambah sikit lah peranan Malaysian AIDS Council ni. Kita bukan setakat bekerjasama dengan ada banyak NGO-NGO lain seluruh Malaysia, Sabah Sarawak pun ada juga. Okay. Kita banyak juga buat kerja-kerja advocacy. Okay. Jadi kita bekerjasama dengan Jabatan Agama Islam, dengan pejabat mufti untuk menerangkan pasal program HIV ni, supaya kita pun ada kita ada support daripada daripada pejabat agama jugalah. Dan juga kita banyak juga terima laporan-laporan, contohnya macam orang ni dia experience stigma dan diskriminasi di tempat kerja, di college, universiti. Dia boleh report lah. Jadi yes, betul. Okay, boleh pergi ke Malaysian AIDS Council, laman web Malaysian AIDS Council, dan situ ada bagi tahulah kontak macam mana, siapa nak kontak, siapa nak kita nak hubungi kalau ada masalah, kalau kata kena buang kerja ke sebab ada HIV, ataupun kena buang universiti. Ini kes-kes yang betul yang kita terima. Betul, yang kita terima kes-kes kalau kata student tu di IPT kena expel sebab universiti tahu dia HIV, beasiswa kena tarik. Ini semua true stories lah yang kita dapat. Jadi apa tadi soalan tadi? Peranan. Kalau kata dulu kan Malaysian AIDS Council ni, kita ada ramai yang volunteer bersama Malaysian AIDS Council, pergi tolong cari key population. Yang kita panggil key population, contohnya MSM, pengguna dadah ni semua adalah key population. Transgender, sex workers, ni semua ni populasi yang berisiko mendapatkan HIV. Jadi kita ada ramai volunteers bersama-sama turun di lapangan untuk menyantuni key population ni. Tapi over the time kita tengok macam kurang. Jadi kalau ada yang berminat untuk menjadi sukarelawan bersama-sama dengan Malaysian AIDS Council, dialu-alukan. So just hubungi je lah majlis Malaysian AIDS Council ni. Lepas tu anda boleh tahulah macam mana nak menjadi sukarelawan tu nanti. Saya ada satu soalan ni doktor, tadi yang mengganggu fikiran saya tu. Saya tanya, saya rasa orang lain pun akan ada soalan ni. Katalah orang ni orang normal, dia bersama dengan orang yang HIV, tapi dia menggunakan protection, tapi memang yakin 100% dia tak akan boleh kena HIV ya doktor? Ataupun memang kalau dia pakai protection tu memang dia tak boleh kena HIV? Kurang lah dia punya risiko tu. Okey. So mana kata bukanlah kata 100% kata boleh jamin kata tak juga walaupun kita dah bersama dengan orang yang ada HIV ni. Sebab mungkin ada berlaku kondom pecah ke kan. Sebab tu kita menggalakkan orang mengambil PrEP lagi selamat lah. Kalau dia menjalani kehidupan kondom tu yang still memang protection juga. Tapi kalau boleh dia mengambil PrEP juga supaya mengurangkan risiko untuk dapatkan jangkitan HIV ni. Okey. Sebab apa? Kita takut sebab benda-benda ni kita nak bagi remaja kita sedar yang mungkin dia rasa aku dah ada protection, jadi dah mungkin selamat dah daripada benda ni. Tapi hang tak tahu dengan siapa hang bersama tu, dan kita tak tahu tahap macam mana tahap kesihatan dia ni. Dia punya level macam doktor cerita tadi lah, level of HIV dengan dia ni dah berada di paras yang dia dah boleh
menyebarkan ke dok ke. Nampak betul. saya dah belajar tadi, nampak. Nampaklah saya belajar sikit tadi tu. Okey doktor, mungkin macam doktor kata tadi, based on beberapa kes yang doktor terima daripada Malaysian AIDS Council ni yang memang diskriminasi lah, orang nak buang lah. Memang wujud lah, kira sampai hari ni pun memang orang menindas. Ada penindasan yang berlaku pada golongan yang menghadapi HIV dan juga AIDS ni. Mungkin doktor boleh kongsikan. Ya, kita banyak terima laporan lah. Mungkin kita boleh kongsi statistik, tak ada sekarang ni yang di tangan saya, tapi banyak yang kita terima daripada tempat kerja. Tapi bila kita bercakap pasal penindasan ni, kita cakap pasal stigma, dia bukan saja external stigma daripada orang lain tu, tapi ada juga yang kita panggil sebagai internal stigma yang datang daripada orang tu sendiri. Dia rasa macam orang tu pandang aku lain macam je kan. Dia rasa padahal tak ada pun. Jadi dua-dua ni bahayalah, internal stigma and external stigma ni. Sebab ada setengah orang macam katalah seorang ni kan, dia positif kan, tapi dia tak nak bagi tahu dekat mak bapak dia malu. So malu tu sebahagian daripada dia punya perasaan internal stigma tu. Jadi dia rasa macam dia akan di stigma lah. Dia akan macam dibuang. Macam doktor kata tadi, ada juga pelajar-pelajar universiti yang terlibat. Ni soalan panas ni golongan belia kita ni. Sebab apa? Kalau kita fikirkan dari segi logik, golongan universiti ni berada di satu tahap yang mana pendidikan tinggi. By right, dia dah ada dia dah lintas dah benda-benda tentang HIV macam mana. Ada pengetahuan lah. Ada sedikit ilmu. Tapi masih lagi terjerumus dalam masalah ni. Mungkin doktor boleh mungkin kita sangkakan bahawa education diorang ni tinggi, maka dia ada good knowledge pasal HIV. Tapi mungkin tak ada juga. Sebab tu kita satu inisiatif baru yang kita lakukan, iaitu program kami. Kita bersama-sama dengan 5 buah universiti di Kuala Lumpur. Ada UM, UKM, UPNM, UPM, UiTM. Jadi 5 universiti ni kita pergi ke sana untuk buat program kesedaran HIV. Jadi kita rasa je macam diorang ni well educated. Jadi mungkin, tapi sebenarnya mungkin tak ada. Satu, mungkin pengetahuan tu masih lagi macam tadilah bercampur dengan mitos. Bercampur lagi. Jadi kita nak betulkan semua orang punya pemahaman, dan juga kita nak bagi tahu you ada akses kepada HIV testing melalui Malaysian AIDS Council ni. Jadi kalau at any time rasa nak pergi buat HIV testing ni, datang kat kita, ataupun again test now tu you boleh order je juga daripada laman web tu. So ni dah memudahkan banyak dah urusan orang yang orang kata kalau dia terlibat dengan HIV dan juga AIDS. Ni satu soalan yang saya tanya. Macam kata doktor kata tadi, dia perlu bergantung pada ubat. Betul. Ubat semua hidup lah untuk mengekalkan untuk memastikan dia boleh menjalani kehidupan macam orang biasa. Macam dari segi ubat ni pula doktor, sorry lah kalau saya tanyakan, ubat ni kira memang orang tu kena biayai sendiri ke, atau memang ditaja oleh kerajaan ke? Kalau kata first line treatment, maksudnya dia tak perlukan ubat yang second line treatment lah. Kalau first line diberi secara percuma lah. Maksud dia punya keadaan tu masih lagi okey, dia tak progress kepada AIDS. Yang tu kalau dah ada macam tu, kita tak pergi ke first line, kita dah pergi ke second line treatment. Yang ni mungkin mahal. Jadi first line ni yang murah. Bukan murah, it's free actually. Free boleh didapati di klinik-klinik kesihatan di Malaysia. Tapi ada setengah orang macam tak nak pergi KK kan, sebab takut jiran terserempak dengan jiran ke apa kan. Tapi diorang pilih lah untuk pergi jauh sikit ke apa-apa. Sebab kita ada banyak HIV friendly klinik dan diberikan secara percuma, dan servis-servis ni kita memang menjaga kerahsiaan kan. Sebab mereka takut sagi pipi kena tangkap polis, keluar viral muka duk tengah ujian. Kita memang Kementerian Kesihatan memang mengambil satu inisiatif yang sangat bagus, di mana identiti ni kita memang rahsiakan. PNC memang dirahsiakan. Jadi mana-mana pesakit pula jangan takut. Jangan sebab takut. apa? Sebab kita perlu dapatkan, ada orang nak bantu kita. Tapi macam mana orang nak bantu kita kalau kita tak pi mendapatkan bantuan? Sebab macam-macam inisiatif dah dibuat pun, based on apa yang doktor cerita ni, kita tengok macam-macam dah orang cuba untuk
nak pastikan orang HIV ni tak ketinggalan, Betul. tak mati saja seorang-seorang macam tu saja, tak rasa bersalah sepanjang hayat dia. Mungkin kata macam doktor kata tadi, AIDS ni berada di tahap yang hujung kan. Okey, satu dia akan jadi yang nampak kuning-kuning semua tu lah, iaitu hepatitis C. Okey, kalau AIDS ni apa dia punya simptom-simptom terakhir tu, sebab kita nak bagi orang tahu sebagai kesedaran supaya ini akan berlaku penyakit-penyakit ni, bang, patuh hang pun assalamualaikum. Kalau hang tak tangani masalah yang paling obvious, dia ada co-infection. Contohnya dia ada TB, batuk kering. Okey, batuk kering. Ataupun kulit dia, kita boleh nampak lah kulit dia tak normal, macam bukan macam biasa. Itu salah satu yang macam tak biasa ni, kira dia ada kudir-kudir ke atau macam mana? Ya, betul. Dia kira berkudis-kudis lah. Okey. Itu antara kira dah final stage dah lah. So anda kat luar sana jangan tunggu sampai jadi macam ni lah. Betul. Kalau kata kita boleh rawat awal, kita dapat boleh kesan awal, kita cubalah sebaik mungkin tu. Sebab apa? Hari ni kita belajar banyak benda yang kita dapat pisahkan mitos dengan cerita-cerita orang kampung lah, orang tuduh-tuduh lah. Sebab dulu sampai ke level yang bila orang tu HIV ni, orang kampung ni tak main dekat dah. Apa dia sentuh, semua orang tak sentuh dah. Dia mati pun orang tak pergi doktor. Sebab orang kata dia mandi dengan klorok lah, bungkus dengan plastik lah. Orang duk tuduh macam-macam. Sampai orang nak sambut mayat pun orang tak mau. Sebab saya sendiri pernah berhadapan dengan satu orang kata apa, dalam hidup saya ni saya ada jiran saya yang menghadapi HIV, yang saya kenal ni daripada kecil. Dia orang yang baik, tapi bila dia nak mati tu susah kita nampak yang nak habis hayat tu macam-macam sakit dia kena hadapi macam-macam, sebab dia dah agak lewat waktu tu, zaman yang waktu tu orang tak sedar sangat lagi tentang HIV dan ni. Dan akhirnya kita tengok depan mata saya sendiri orang tu mengembuskan nafas. Dan macam mana masyarakat pada ketika tu tak mau pula membantu, sebab pandang family dah lah orang tu tengah kesedihan. Family tu dah kesedihan dah, anak mereka mati. Orang pula main macam tak mau tolong, tak mau buat apa-apa. Benda ni saya kongsikan dengan anda sebab untuk kita fikir, walaupun katalah kita dah tak ada kat dunia, kita dah pulang, tapi bayangkan keluarga kita, orang-orang yang sayang kita, orang-orang yang ada dengan kita ni, apabila kita buat tindakan yang salah, apabila kita buat tindakan yang tak betul, dia bukan saja membawa masalah pada diri kita, tapi juga orang-orang keliling kita. Doktor, saya saja share sikit. Okey doktor, mungkin doktor boleh bagi pesanan dekat beliau-beliau kat luar sana. Berdasarkan isu ni, doktor sendiri nampak macam mana apabila kita tak kesan awal jadi macam mana, apabila kita tahu lambat sangat pun jadi macam mana, apabila kita tak bagi tahu berterus terang pun jadi macam dah. Mungkin nasihat dan pesanan doktor pada beliau-beliau kita kat luar sana sedikit sebanyak tentang isu HIV dan juga AIDS ni. Okay, saya memberi pesanan ni atas kapasiti saya daripada public health, daripada sudut kesihatan awam, dan juga penglibatan saya bersama Malaysian AIDS Council, di mana kita memang menitik beratkan kesihatan. Itu yang pertama sekali. Kita nak orang sihat, kita nak orang selamat. Kita nak belia kita sihat, kita nak belia kita selamat. Jadi kita kena tahu apa kita punya risiko. Adakah kita berisiko? Sekiranya ya kita berisiko, kita jangan rasa takutlah untuk approach mana-mana pihak yang boleh memberikan kita panduan, yang boleh memberikan kita guidance macam mana sebenarnya kita nak melalui proses ni untuk pergi dapatkan rawat HIV testing. Testing ni lah yang pertama sekali. Sebab UNAIDS pun dia cakap 95 tu goal, tu maklumat. Maksudnya kat sini dia nak by the end of 2030 95% daripada orang mengidap HIV ni tahu status dia. Lepas tu 95% daripada orang yang memang tahu status ni start on treatment. Lepas 95% yang dah start on treatment ni dia punya viral load tu dah suppress. Itu maklumat kita 95. Jadi testing tu adalah benda yang pertama. Yang sekarang ni kita progress dekat Malaysia ni, yang terkebelakang sikit tu adalah orang untuk start treatment dan juga viral load suppress tu. Jadi kalau boleh belia kena ambil tahu, ambil peduli tentang risiko jangkitan dan juga apa yang kita dah sediakan, maksudnya daripada inisiatif daripada kerajaan, inisiatif daripada NGO, apa yang ada di luar sana untuk membantu belia semua. Okey, saya ada satu soalan lagi Dr. Nah, sebelum pada kita nak mengakhiri kita punya podcast ni. Okey, katalah beliau tu sendiri dia rasa kawan dia ni berisiko. Dia tengok cara kehidupan kawan dia ni satu macam yang tak betul ni. Nampak kalut dia ni. Jadi macam mana
dia nak buat apa? Dia nak boleh laporkan ke, dia nak kena cakap dengan kawan tu ke, atau dia nak kena suruh orang check dia ni ke, atau kan kadang ada orang dia duduk kat posisi ni sebab kalau yang mengidapi tu kita dah sembang tadi. Ni dia tengok ni, dia rasa orang ni ni macam mana ni, tak dia bertanggungjawab dia rasa bertanggungjawab lah. Tu ayat busybody pun sama juga naik tu. Dia tengah-tengah, barang ni tengah-tengah. Tapi apa yang dia boleh buat? Okey, yang pertama sekali kita kena faham, kalau orang ni nak buat HIV testing, dia kena atas kehendak dia sendiri. Dia tak boleh lah kita macam dia tengah tidur tu tapi ambil tak boleh. Tak boleh. Dipanggil Malaysia Next Council, tolong check kawan saya tak ni. Boleh, tak nak lah. Kita nak datang lah sebab kita nak voluntary. Kita tak nak mandatory. So benda ni semua voluntary atas kehendak dia, di mana dia sedar dia berisiko. Sebab kalau kita paksa kan, nak ke dia nak datang ke treatment selepas tu, tak, dia mesti secara sukarela dia juga. Dia kena ada kehendak untuk pergi semua ni. Baru saya faham. Sebab saya contoh lah kan, kok ada setengah orang dia rasa macam dia duk rasa dia baik sangat ni, jadi dia rasa macam mana nak buat ni, panggil je lah council ni, tangkap dia. Tapi boleh je dia nak bagi link Malaysia Council kan. Nak share lah, ni ada satu macam jom kita kawan-kawan semua buat test. Risiko ke tak berisiko ke, jom buat test. Kira kita satu rumah ni, jom kita buat test. Sesaja je. Tu cara dia lah, tu cara yang paling baik lah kan. Sebab apa, ataupun mungkin untuk orang-orang yang pesakit yang memang dah ada berada di stage yang sedang menjaga lah dia punya ni kan. Mungkin doktor boleh kongsikan dengan kita tak, kalau kata contoh ada orang-orang yang boleh menjadi rujukan ke, orang macam tadi doktor kata ada yang telah diinterview oleh berita harian. Orang-orang ni macam mana kita nak dapatkan info ke apa, nak cari di mana? Nak belajar daripada pengalaman ni. Ya, belajar daripada pengalaman. Satu yang terbaru ni yang saya tahu, ada satu interview yang dibuat melalui Harian Metro. Saya pun diinterview juga. Lepas tu person tu, orang yang ada pengalaman tu pun ditemu bual jugalah. Dia kira pengidap HIV lah doktor. Ya betul. Okey. Jadi mungkin tak tahu kita nak bagi link ke macam mana ni? Boleh tak macam kita boleh kongsikan apa dia punya hasil itulah. Okey, saya ceritakan sikit So yang diceritakan dalam cerita ni, interview oleh Harian Metro ni, dia ada seorang graduan lah, graduan daripada nursing. Dia nurse lah. Jadi dia kata dia banyak jumpa kawan-kawan ni, maksudnya partner-partner ni melalui app. Jadi kalau bukan dia kena di hospital, kena darah dia nak jumpa partner dulu. Sebelum kena HIV tu, dia nak kena jumpa partner dulu. Kat mana dia selalu jumpa partner ni? Melalui app. Macam dating app. Macam tu. Jadi bila pergi kat dating app, dia berkenalan. Lepas tu melakukan hubungan seksual. Dan dia dapat tu dia kata pada bulan puasa lah. Kiranya macam dia kata satu petunjuk kat dia lah, untuk dia bertaubat, untuk banyak berdoa kepada Allah apa semua kan. Tapi dia tahu dia tak nak bagi tahu dekat bapak dia lah, parents dia. Tapi dia bagi tahu dekat kakak dia. Tapi dia kata kakak dia, kalau kata tak nak terima pun tak apalah. Dia sedar, dia tahu dia dah ada buat salah. Kalau kakak dia tak nak terima dia lagi sebagai adik, dia reda je. Tapi kakak dia tetap terima dia kan. Mestilah kita adik-beradik kan. Jadi kakak dia kata, bahaya ke tak yang ni, macam mana cara jangkitan dia, boleh sembuh ke? Sembuh tu tak lah, tapi dia boleh elak daripada kena AIDS tu kan. Jadi alhamdulillah kakak dia terima dia, dan dia berhenti kerja lah time tu. Sebab dia rasa, sebab dia nurse kan, dia tak nak ada risiko. Padahal risiko tu sangat kurang kalau dia dah start treatment, dia dah makan ubat tu kan. Jadi nak tunjukkan kat sini, masih lagi dia rasa takut. Sampai sekarang saya rasa dia tak bagi tahulah dekat ayah dia. Tapi sekarang ni dia bekerja. Dan dia bekerja elok lah, bekerja elok. Maksudnya kat sini, kalau orang tu if you are
positif HIV, kalau betul-betul konsisten makan ubat, insyaAllah you'll be okay. Dia boleh bekerja, dia boleh hidup macam normal. Kalau kita nak pergi minta kerja, doktor, lalang doktor cerita tu, kata kita nak pergi minta kerja tapi kita dah memang pengidap HIV, boleh lagi lah doktor? Kita boleh je, tapi sekarang ni kita tak tahulah, polisi tempat kerja kan berbeza-beza. Ada yang minta full medical check up, ada yang nak tengok HIV status, padahal dia tak ada impact pun kepada pekerjaan itu. Dari segi physically dia okey je. Kita makan ubat ni kita macam okay orang normal je. Ya. Okey, cuma kita nak kawal supaya penyakit ni tak lebih merebak dan menjangkiti orang lain. Ini saja benda ni. Sebab sebelum ni kita kadang-kadang doktor ditakut-takutkan. Sebab macam kita faham pada zaman 90-an tu ketika AIDS ni tengah betul-betul peak. Waktu dia tengah peak, waktu tu orang tak ada kesedaran, kongsi jarum. Lepas tu ramai selebriti Hollywood pun terlibat dengan AIDS ni semua. Waktu tu ramai mati apa benda semua. Jadi orang dah bagi image yang menakutkan. Orang dah memang daripada kecil tu bagi semua orang tu takut. Macam saya rasa saya lah kira zaman yang membesar zaman 90-an tu akan takut. Tapi remaja sekarang pula dia tak ada kesedaran. Dia tak ada ketakutan tu sehingga dia terlupa. Macam doktor kata tadi, antara salah satu penyebab yang kita boleh terjerumus ke arah ni adalah dating apps. Memang kita nampak tu baguslah, kita berkenalan dengan orang ni. Tapi apabila kita sehingga melibatkan hubungan intim dengan orang yang kita tidak ketahui. Kita tak kenali orang ni. Bukan kita kenal hati budi dia main kat mana ke, dia ni dulu duk buat apa ke. Mungkin di depan kita mungkin dia nampak dah jadi okey, tapi di belakang kita takut yang benda ni di kemudian hari kita tak mau jadi macam kawan kita ni. Sebab apa? Menyesal pun dia tak guna. Macam doktor kata, sebab dia kena makan ubat ni sampai ke habis tu. Tapi tak apa, because if you are diabetic pun makan sama ubat juga. Macam doktor kata, demam pun makan ubat, apa-apa sakit pun kena makan ubat. Dia sama je macam penyakit kronik yang lain, darah tinggi ke, sama je juga. Macam doktor sendirilah, ada tak doktor jumpa kira orang yang dah kira dah berusia lah, kira pengidap HIV ni yang kira tua dah. Tua. Doktor pernah jumpa? Ramai. Bukanlah saya berjumpa personally kan, tapi kalau tengok pada memang ada lah yang maksudnya dah menua. Mereka hidup sehingga sampai tua. Saya takut nak tanya soalan tu, takut keras sangat. Tapi kira memang possible untuk hidup sampai ke tua. Betul. Kalau kita menjaga kita punya ubat. Cantik. Tapi bukanlah saya nak kata tak apa je kena HIV tu, tidaklah maksudnya begitu. Maksudnya kalau dah kena. Tapi saya nak mengurangkan stigma yang mengatakan HIV tu is a death penalty. Tapi dia bukan death penalty, sebab kita ada rawatan-rawatan ni semua. Okey. Cantik doktor. Hari ni saya rasa ramai kita punya belia-belia kita baru terbuka mata kan. Sebab apa? Kita tak maulah jadi satu generasi yang orang kata kurang cerdik, kurang bijak dalam membuat keputusan. Dan once kita dah terjebak dengan benda-benda macam ni, kita tahu benda bukan mudah untuk kita nak jumpa orang ke apa. Tapi alhamdulillah hari ni inisiatif kita bawa doktor sendiri untuk kita berkongsi. Jangan risau, macam doktor kata tadi, ini bukan death penalty. Jadi anda belum lagi nak mati esok, ada banyak lagi hari ke depan, boleh berubah lagi, boleh cuba untuk jaga kesihatan diri lagi, dan anda dah tahu dah siapa yang selayaknya dan sepatutnya anda hubungi. Cantik doktor. Jadi sebelum kita menutup kita punya podcast hari ni, mungkin ada doktor nak kongsikan sedikit dengan kita inisiatif akan datang ke, kata-kata nasihat ke, pesanan ke, atau peringatan ke pada semua belia-belia kita di luar sana mengenai topik kita hari ni, HIV dan juga AIDS. Paling penting dapatkan information yang betul, maklumat yang tepat. Sebab selalunya yang membunuh ni bukan HIV, misinformation. Tak cukup maklumat yang tepat. Dan saya memang menggalakkan sangat-sangat belia supaya pergi ke laman web Malaysian AIDS Council, explore apa benda tu HIV, apa benda Malaysian AIDS Council boleh buat, tengok apa benda servis-servis seperti HIV testing, macam mana kita nak dapatkan counselling kan juga daripada pekerja kesihatan komuniti, semua ada kat situ.
Saya rasa memang belia semua kena terbuka. Kita tak boleh lagi nak sorok benda-benda. Kita tahu benda ni memang ada, memang berlaku, tapi kita nak pastikan kalau benda ni berlaku, kita nak belia kita selamat. Itu je kita nak, belia kita selamat dan juga sihat. Okey, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Dr. Ika Muhammad Saleh di atas penerangan sebentar tadi. Cukup-cukup orang kata kita sembang santai, tapi dalam masa yang sama juga kita nak beri informasi pada remaja dan belia kita kat luar sana supaya di kemudian hari kita lebih faham tentang HIV dan juga AIDS ni. Kita akan jumpa lagi dalam Kita Bincang Podcast di episod yang akan datang. Sampai.